So Farah ada kasih saya Habib juga. Saya rasa yang ni Farah punya. Terima kasih Farah kasih saya Habib. Cantiknya. Tengok ni. Love. Biar betul Habib betul ke ni? Mahal. Korang ni sukalah spoil Aziva. Betul lah. Dia kata fake. So dia tengah tipu saya supaya saya tak rasa bersalah ke apa? Cantiknya. Terima kasih. Thank you. Dah tutup. Okay, voting dah tutup. Thank you semua yang vote Aziva dari tadi. Aziva sayang sangat korang. Dah close. Wow, case close. Case close! Ada resit tak? Ada ni. Resit dia dah buang. Thank you Farah. Sayang awak juga sebab tu vote. Korang clingy dengan saya. Tak nak saya bersara Pakailah. Saya sayang nak keluarkan dia daripada kotak. Cantik. Boleh tak saya just nak tayangkan tengok macam mana? Pakailah. Kelazwa pakai. Sayangnya nak buka. Sayangnya. Oh. Adakah ini rantai tu? Ini gelang lah. Cantik. Kami clingy lebih. Yang pin tu pun clingy kot. Okay. Undi masuk Aziva dan Husnain. Wow. Terima kasih. Anklet. Woi. Apa yang woi? You nak woi Tengok ni. Antinya. Thank you Farah sayang. Terima kasih Farah. Next. Masalahnya saya ada dua. Ada dua orang kasih saya Habib. Korang, saya bersalah. Tak kasih duit ke? Saya tak bagi korang apa-apa pun. Sebab itulah sebab saya tak bagi korang apa-apa. Hai Aziva, congrats for finalist. Semoga bakal Aziva terselah kat luar sana. Kami sentiasa sokong Aziva. Maybe lepas ni nak jumpa face to face dah susah. Keep in touch ya. From Mira, Aziva Star. Mira. Thank you Mira. Terima kasih Mira. Tengok dapat Habib. Masya Allah. Belanja kami makan. Of course. Wow. Look at that. Saya segan. Wow. Cantiknya. Saya segan. Terima kasih Mira sayang. Yang baru punya tu. Iya. Allah. Mira. Awak ni susah-susah je. Cantiknya. I love accessory. Sekejap, saya tak boleh pakai. Saya noob. Saya selalu suruh mak saya pakaikan. Saya noob. Susah-susah je tapi pakai. Susah je. Tapi saya suka. Terima kasih.